Cikgu cantiknya hari ni. Aduh, maksudnya bukan kita nak perasan, tapi dulu di awal mengajar akak tak confident. Cap besar, kan akak mula terjebak dengan buat treatment muka lah. Sebab masa tu akak adalah masalah muka kan. Bila akak dah buat penjagaan dari segi orang kata apa, bukan badan je, jaga juga kulit kan. Jadi di situ hari-hari kita seronok. Setiap hari pelajar suka tengok kita. Macam pelajar, cikgu cantiknya hari ni. Seronok bila pelajar tengok kita mengajar di depan, dan hari-hari pelajar cikgu tak nak gambar ke, suka tengok penampilan. Maksudnya penampilan tu penting sebenarnya. Guru ni memang akan duduk depan mengajar. Jadi penjagaan tu penting bagi akak sebenarnya. Dan perubahan tu orang kata akak nampak kepada akak sendirilah. Akak datang ke Suruhajah ni memang orang kata, akak kira tadi hampir 70 slot di sini. Orang tanya, kau tak nak stop ke? Tak, memang akak suka sebab ramai nampak perubahan itu. Itu penting bagi akak dari segi penjagaan lah kan. Muka itu penting. Dia nampak ceria setiap hari. Okey, sama.